Pengusaha ladang ternakan ayam di Kampung Ladang Batu berdepan tindakan penutupan sementara jika gagal mematuhi kaedah pengurusan kebersihan sehingga menyebabkan gangguan lalat di penempatan penduduk. Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat Datuk Burhan Ahmad Shah berkata, pertemuan telah diadakan bersama 12 pengusaha ladang ternakan ayam susulan peningkatan semula aduan masalah lalat. Menurutnya, Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL turut dilibatkan dalam perbincangan bagi mendapatkan pandangan serta mencari penyelesaian terbaik. Beliau berkata demikian ketika dihubungi media Selangor. Bagaimanapun beliau berkata terdapat pengusaha yang menjual najis ayam sebagai baja dalam keadaan masih basah demi keuntungan sekaligus menyumbang kepada masalah berkenaan. Saya minta supaya mereka ni jangan masing-masing pentingkan diri sendiri. Jangan fikir untung, jangan you kena fikir. Saya cakap kalau semua ada masalah nanti susah. Jadi semua dia orang setujulah untuk dapat nasihat lagi daripada pihak MPKL. Beliau turut memaklumkan aduan sama diterima di beberapa kampung lain termasuk Kancung Tengah dan sekitar Kampung Endah yang turut menjalankan aktiviti ternakan ayam. Mengulas tindakan penguatkuasaan, beliau berkata amaran keras telah diberikan dan pemantauan akan dipertingkat dengan perlibatan pelbagai agensi termasuk Jabatan Veterina, MPKL serta Jabatan Alam Sekitar. Setiap kali kita nak ambil tindakan, ada penguatkuasaan boleh kita tutup ladang diorang ni sementara supaya bagi pengajaran sikit dengan diorang sehingga mereka akur dengan sistem dan bagaimana mereka menangani. Tambahnya, kegagalan mematuhi kaedah pengurusan turut berpunca daripada usaha menjimatkan kos pekerja, penggunaan bahan kawalan serangga berkualiti rendah serta tidak mengikut nasihat pihak berkuasa tempatan. Beliau mengingatkan agar isu pencemaran tidak berulang seperti kes ternakan babi sebelum ini, termasuk pembuangan sisa ke sungai atau laut. Alhamdulillah dengan bantuan yang ada ni dapatlah buat persiapan untuk bulan Ramadan tu. Sebab memang tak ada prepare apa-apa pun lagi. Beli apa pun tak ada apa lagi. Jadi sekarang ni alhamdulillah ada bantuan macam ni, jadi dapat meringankan beban kita orang lah yang asnaf-asnaf ni. Macam saya baru lagi sebenarnya. Sebab sebelum ni jelah kadang-kadang kita ada kekangan keluarga masalah apa semua, jadi baru-baru lagi saya dapat. Jadi alhamdulillah dapat macam tahun lepas mungkin bantuan makanan tak ada tapi dia bagi duit. Tahun ni alhamdulillah dia bagi makanan pula. Jadi kita terima je lah yang mana-mana sumbangan yang dapat. Banyak manfaat untuk saya, dapat bantuan menira apalah boleh makan sebab mata saya itu saluran darah lemah, kemudian pun ada penyakit diabetes, that's why itu saluran darah putus berdarah, kemudian jadi operation jadi tak nampak. Terengganu menjadi negeri ketiga dikunjungi delegasi Sukma Selangor 2026 dan para Sukma bagi menyampaikan jemputan rasmi Temasya Dwi tahunan itu. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, lawatan tersebut adalah tradisi setiap penganjuran Sukma dan bertujuan memperkukuh kerjasama antara negeri termasuk penyelarasan logistik serta penginapan atlet. Seandainya ada keperluan ataupun apa-apa isu yang berbangkit tentang Sukma ni, kami terbukalah untuk sama-sama membantu negeri-negeri termasuk Terengganu untuk kita mempermudahkan urusan dari segi mungkin penginapan, pengangkutan, logistik dan sebagainya. Kena ada satu interaksi dan komunikasi yang baik. Jadi itu yang kita bincang tadi, termasuk jugalah dari segi keselesaan atlet. Ini pun yang kita titik beratkanlah bila berkunjung nanti. Semestinya atlet-atlet dan para pegawai sukan ni kita akan menjaminlah dari segi keselesaan mereka untuk menginap dan juga bertanding di lokasi-lokasi ataupun fasiliti sukan yang kita ada di Selangor nanti. Kami sebelum ini telah hadir ke Sabah dan Sarawak. Jadi selepas Terengganu ni kami akan ke Kelantan dan alhamdulillah sambutan yang kami terima cukup baik daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Syamuddin yang meraihkan kunjungan kami. Kunjungan itu turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma 2026 Datuk Muhammad Yazid Sairi, Pengarah Majlis Sukan Negeri Selangor Muhammad Nizam Marjugi, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pembangunan Datuk Rosli Latif serta Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu Ahmad Syahrizal Yahya. Sukma ke-22 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos 2026 dengan upacara pembukaan di Litar Antarabangsa Sepang SIC, manakala para Sukma pada 5 hingga 14 September 2026.
Sebanyak 474 acara melibatkan 37 sukan akan dipertandingkan di 9 daerah dengan 52 venue, manakala para sukma membabitkan 10 sukan dan 316 acara di Petaling serta Kelang. Kelainan projek ini adalah pada tahun 2026 ni kita ingin ada inovasi kepada pelajar dan kami ada silibus baru di mana lepas habis pelajar kita terus masuk ke industri. Jadi apa yang kita nak dalam 133 pelajar ni adalah kita nak sediakan mereka untuk masuk ke industri. Jadi projek-projek 133 pelajar ni adalah projek yang kita dah align with industry itself. Jadi apa yang kita lakukan dalam projek ni adalah kita ingin tunjuklah kepada pihak industri bahawa pelajar-pelajar ini sudah bersedia untuk masuk ke dalam industri. Kami sangat bersyukur atas bantuan daripada YB Najwan di bawah Pelan Ekonomi Kreatif Selangor kerana tanpa bantuan tu takkan berjayalah program ini dan takkan berjaya semeriah ini program ini. Memang kami nak menunjukkan di bawah industri tu yang memang kami ready dan alhamdulillah kita memang dapat satu sokongan baiklah daripada pihak industri bila mereka lihat program yang di bawah YB Najwan ni memang sangat baguslah kita dapat reaction. Ini memang kami mengharapkan harapan program ni adalah kita memang nampak ketersediaan daripada program ini, industri nampak kami bersedia untuk bekerja dalam industri dan alhamdulillah daripada program ini daripada 133 pelajar saya boleh cakap dengan jaminnya half daripada pelajar tu industri dah ambil sebab kita memang industri nampak confirmation dia memang antara big company jugalah. Cabaran dia daripada segi diorang kena maksimiskan kreativiti ataupun buat sesuatu design ataupun design apa yang diorang belajar tu kena open lah macam buat satu kelainan. Setiap orang dia berbeza, dia punya kreativiti tu. So dia kena buat sesuatu yang lain daripada yang lain lah untuk bezakan diri dia tu dengan orang yang lain.